Bijaklah dalam memilih teman. Jangan tersilap langkah di jalan. Manis di mulut belum pasti ikhlas. Kelak diri menanggung balas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Saya Nurhana Humaira binti Sunjadi, berumur 10 tahun. Dari Sekolah Kebangsaan Kuala Lempit. Dan buku yang saya baca bertajuk Salah Pilih Kawan. Ditulis oleh Mansur Biman. Diterbitkan oleh Pustaka Jasa Sendirian Berhad. Buku ini adalah sebahagian daripada siri bacaan nilai moral yang terkandung dalam buku, yang mendidik kita agar lebih berhati-hati dalam memilih kawan. Cerita ini mengisahkan seorang pelajar cemerlang bernama Munira yang berpindah dari Sandakan Sabah ke Semenanjung Malaysia. Munira sangat rajin, bijak dan sentiasa menumpukan perhatian dalam pelajaran. Namun, setelah beberapa bulan bersekolah, sikapnya berubah. Dia mula penting kelas, tidak menjalankan kerja rumah dan akhirnya terjebak berkawan dengan kumpulan remaja pang. Dia ditangkap oleh polis ketika ponten sekolah dan insiden itu menyadarkan dirinya tentang kesilapan besar yang telah dilakukan. Antara nilai murni yang terkandung dalam buku ini ialah berhati-hati dalam memilih kawan, bertanggungjawab terhadap diri sendiri dan berani berubah demi kebaikan. Kesilapan memilih kawan boleh merosakkan masa depan kita. Buku ini sangat berkesan dan menyentuh hati kerana ia mengangkat isu yang sering berlaku dalam kalangan remaja masa kini. Jalan ceritanya mudah difahami dan disampaikan secara menarik melalui watak-watak yang terdekat dengan kehidupan murid. Buku ini sesuai dibaca oleh semua murid kerana memberi kesedaran tentang kepentingan membuat pilihan yang bijak dalam persahabatan dan kehidupan seharian. Sekian, terima kasih.